exhaust, ESL eliminator, Drapovic. Jom kita buka sekarang. Okey. Cuci-cuci sikit, abuk-abuk. Untuk ES eliminator, cabut perlahan-lahan. Pasang kat sini. Klip kan, masuk ketak. Sini, ni lekat kat sini. Okey, sekarang aku dah siap pasang. Yang penting check engine tak menyala. Wah, pakai mode dynamic bunyi dia lagi menggiurkan. Ini kalau mak bapak aku nampak ni, habis kena bebel. Dia kata, apa beli motor mahal-mahal, motor Jerman dah buat elok-elok, kau pergi beggar sana, beggar sini, buka sana, buka sini, mengalahkan Jerman pula katanya. Benanah telinga oi.